Wang yang kerap kita gunakan ada dua jenis. Yang pertama, wang kerajaan ataupun wang fiat yang mana nilainya ditentukan oleh undang-undang. Contohnya wang kertas yang merupakan janji sesebuah kerajaan. Yang kedua ialah wang komoditi yang mana ia adalah wang yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran dan sebagai komoditi yang boleh didagangkan pada masa yang sama. Mata wang berasaskan komoditi sering dilihat lebih stabil, namun nilainya masih boleh berubah. Contoh wang komoditi ialah emas dan perak. Mengapa emas dan perak dilihat sebagai wang yang lebih stabil berbanding wang fiat? Kerana logam ini tidak boleh dicipta. Walaupun nilainya boleh jatuh pada satu-satu masa, tetapi nilai emas tidak pernah jatuh kosong. Cala, patah, lebur, nilainya hanya dikira dari ketulinan dan berat sahaja. Berbeza dengan wang fiat, secara fizikal nilainya boleh jatuh kosong jika terbakar ataupun koyak teruk. Jika kerajaan tumbang, wang fiat yang merupakan janji kerajaan akan turut jatuh bersama-sama. Walaupun emas bukan lagi logam yang digunakan sebagai mata wang, tetapi nilai simpanannya lebih dari nilai simpanan wang fiat. Sebagai orang yang bijak dalam pengurusan kewangan, simpanan tuan-puan perlu ada kepelbagaian dalam portfolio simpanan. Dapat sesuatu? Semoga bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.